Okay, what's up guys? Piala Dunia nak dekat dah. Terasa bahang untuk demam Piala Dunia. So kita check sikit jersey yang akan beraksi di Piala Dunia nanti. So, kita review sikit jersey yang ada bintang-bintang. Ni calon juara Piala Dunia tahun ni. Ada satu bintang melambangkan mereka menang pada tahun 1966. Maybe tahun ni is coming home. Next ada juara bertahan Argentina. Dekat sini dia ada 3 bintang melambangkan mereka menang 3 kali. 1978 dengan Mauro Kempes, 1986 Maradona dan 2022 Messi. Saya adalah saksi hidup melihat Spain menjulang Piala Dunia pertama mereka pada tahun 2010. Dan tim Germany ini menang 4 kali, 54, 74, 1990 dan 2014. Dan ini adalah champion sebenar, menang 5 kali Piala Dunia. Yang paling menariknya, mereka pernah menang di Mexico dan USA. Dan saya juga saksi hidup melihat France menang 2 kali Piala Dunia pada 98 dan 2018. Waktu tu ada Zidane dan Kylian Mbappe. Selain jersey, kat sini juga ada jual koleksi bola Piala Dunia. So you guys nak beli pun boleh kat sini, harga dia 1000 lebih. So sesiapa yang nak belanja saya nak just bola satu ni je. Ni bola favourite saya, Fever Nova. Jersey yang tak ada bintang ni tak payah review lah, sebab tak mungkin lah mereka menang kan. Tapi jersey yang paling saya suka adalah dekat jersey Jepun retro ni. Ni repro dan memang sangat cantik long sleeve. Yang ni korang kena dapatkan cepat sebab saiz memang cepat habis. Okay guys, anyone yang nak cari jersey Piala Dunia boleh datang ke Football Republic dan Al Hassan The Curve. Okay, thank you guys.